Dalam cerita rakyat Melayu, wujud seorang wanita tua berbungkuk, berkain batik lusuh dan tinggal jauh di dalam hutan. Namanya Nenek Kebayan. Ada yang kata Nenek Kebayan ialah bomoh tua yang membantu orang kampung, tetapi ada juga yang percaya dia ialah penyihir dengan kuasa gaib. Nenek Kebayan dikatakan tinggal di sebuah pondok usang di tengah hutan rimba, dikelilingi pokok tua, akar menjalar dan bunyi misteri malam. Dalam sesetengah versi, dia dianggap penjaga pintu alam gaib, tempat di mana roh dan makhluk harus bersemayam, terutama ketika bulan mengambang. Nenek Kebayan dikatakan tahu pelbagai jampi kuno dari menyembuhkan penyakit hingga menyumpah sesiapa yang melukainya. Di sebalik wajahnya yang menakutkan, ada yang melihat Nenek Kebayan sebagai simbol wanita bijaksana dan berkuasa dalam masyarakat Melayu lama. Orang kampung sering dilarang masuk ke hutan waktu senja kerana takut terserempak dengan Nenek Kebayan yang boleh menyesatkan manusia. Adakah Nenek Kebayan benar-benar wujud? Atau cuma cerita untuk menakutkan anak-anak daripada bermain di hutan? Watak Nenek Kebayan turut muncul dalam cerita seperti hikayat Sang Kancil dan drama bangsawan, menambah unsur magis dalam kisah rakyat Melayu. Hingga kini kisah Nenek Kebayan terus hidup dalam cerita lisan, teater dan buku kanak-kanak sebagai amaran simbol dan hiburan. Nenek Kebayan bukan sekadar watak seram tetapi lambang misteri kuasa alam dan kebijaksanaan wanita dalam dunia Melayu lama. Pernahkah anda mendengar kisah tentang Nenek Kebayan daripada nenek atau atuk anda? Kongsi pengalaman anda di ruangan komen.